Korang jangan tak pergi tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa pun saya nak bagi tahu, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Hari ini adalah di mana hari-hari yang dinantikan. Malam ni kita semua akan pergi tarawih. Korang jangan tak pergi tarawih. Korang jangan tak pergi tarawih Jadi saya nak bagi tahu korang yang di mana kita akan buka booth dekat sini selama sebulan. InsyaAllah sebulan dah, sebulan Ramadan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu korang adalah kita ada buat kontes. Kita ada buat giveaway untuk kalian semua. Kita bagi giveaway Semboyan Malaysia nak bagi pada tahun ini. Kita nak bagi sesiapa saja yang membeli melebihi RM100. Maksudnya beli 100, korang akan dapat satu voucher. Jadi voucher tu korang akan dapat apa? Korang akan boleh memiliki iPhone dan PlayStation 5 dan juga wang tunai. Jadi ni yang diorang bagi untuk Ramadan ni. Jadi korang semua boleh beli apa saja. Maksudnya nanti kau belilah baju ke, kalau ada biskut raya ke, apa saja, genap 100 kau dapat satu kupon. Beli 200 dapat 2 kupon. Beli 300 dapat 3 kupon. Jadi korang semua jangan lepaskan peluang untuk datang ke sini. Ini yang datang sini, ini bukan beli kat TikTok live bukan. Ini yang datang beli dekat booth. Beli saja RM100, korang akan dapat satu kupon. Jadi beli dekat sini, datang sini, belilah apa saja barang kat sini, cukup 100, korang terus redeem kupon dekat kaunter. Korang terus boleh masuk sebagai kita punya kontes giveaway kita lah untuk bulan Ramadan ni. Jadi korang boleh memiliki iPhone, korang boleh dapat PlayStation 5, korang boleh dapat duit raya. Jadi insya-Allah kepada korang semua jangan lupa untuk support dan datang ke sini. Orang-orang Selangor, orang-orang KL semua datang sini. Orang Banting ke, Jenjarum ke, Sarjana Putra ke, orang Subang Jaya ke, orang Puchong ke, orang Putra Haid ke, Bukit Rancong ke, apa semua datanglah kat sini. Jadi insya-Allah, apa tunggu lagi, datang kat booth kita yang besar dekat sini insya-Allah, dan korang akan dapat apa yang korang nak. Insya-Allah dapat baju, kita dah dapat baju, dapat topi, dapat macam-macam korang dapat ni. Lepas tu dapat masuk kontes. Jadi alhamdulillah, apa lagi tunggu? Okey, sekarang korang datang sini dan beli. InsyaAllah saya akan ada meet and greet juga dekat sini. InsyaAllah akan ada. Okey guys. Assalamualaikum orang-orang Selangor, orang-orang KL, orang Negeri Sembilan, orang Melaka semua datang sini. Assalamualaikum.